duk melawak dengan Bangla cuci apartmen tu. Kata dah dia pun balik 6 bulan lah. Lama lah cerita dia, aku tak jumpa makhluk ni. Lepas tu bila aku jumpa dengan makhluk ni, aku tanya lah, "Oi, aku ingat kau tak main dah." Lepas tu dia kata, "Tak ada bang," kata, "saya mesti main punya. Saya suka Malaysia." Tu dah sama sembang tu sajalah, tanya dah melawak kan dia. "Hang suka Malaysia pasal apa? Hang sana bukan ada bini ya? Ada cinggir belah sini." Lepas tu dia kata, "Tak ada bang, saya tak ada, perempuan lain semua tak ada. Tapi kos sini tu bagus. Saya mau beli minyak masak pun saya boleh dapat murah. Saya tak payah beli tu yang botol-botolnya. Kita ada tempat kan. Lepas tu pula saya mau beli saya mau beli minyak petrol pun sekarang pun dah murah bang. Dulu misal RON 97 hijau tu kereta mahal jugalah. Saya mau keluar-keluar pun payah. Sekarang sudah RM2.60 RM2.6 kan. Boleh lah, murah lah, tempat saya mahal. Jadi I love Malaysia lah." Rasa macam aku nak lempak Bangla tu tadi pun ada juga. Tapi apa dia kata pun macam tu lah. Geng-geng orang kita ni tak sedar lagi bahawasanya orang luar tu tatangkan, yang kita dipendatangkan. Baru tak baru benda ni, berfikir sendirilah. Aku baru tahu pasal apa orang sanggup tak keluar pada Malaysia ni. Mai pada China yang tak keluar lagi. Apa boleh cek dalam kementerian sendiri berapa banyak yang in dan berapa banyak yang out. Boleh tak tu. Tapi Bangla ni aku ingat mau pergi jumpa dengan Menteri Kewangan. Dia tak boleh jumpa dengan PMX, dia kena jumpa dengan Menteri Kewangan. Sebab dia saja yang boleh sekolahkan Menteri Kewangan. Timbalan Menteri Kewangan pun keluaran seni lukis. Kepala bapak betul Malaysia ni.